أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Mari kita ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnianya kita bersama-sama lagi pada pagi ini. Alhamdulillah kita dapat bertemu sekali lagi ya. Kita berada pada tanggal berapa? Okey. Hari ini 28 Al-Muharram. Esok adalah hari terakhir Al-Muharram iaitu 29 Al-Muharram. Alhamdulillah. Jadi kita nak gandakan perbanyak-banyak kita kalau boleh nak gandakan amal ibadah kita di bulan Al-Muharram ini kerana bulan ini dipanggil sebagai bulan di sisi Allah. Ada 4 bulan. Salah satunya adalah bulan Al-Muharram. Jadi hari ini kita berada pada hari kedua sebelum berakhirnya bulan Al-Muharram. Alhamdulillah. Untuk puan-puan yang baru masuk, ibu-ibu, puan-puan yang baru masuk, terima kasih saya nak ucapkan dan bantu saya tap skrin dan tekan butang share dulu. Sementara kita nak tunggu rakan lain kita masuk. Okey. Kita nak tunggu kurang lebih sedikit lah. Okey. Rakan-rakan lain kita masuk, jangan cabut lari, sabar, okey, kena ada sifat sabar. Okey. Kena ada sifat sabar dalam satu-satu majlis ilmu di media sosial. Kan kalau tak ada sifat sabar dia cepat sangat pergi ke tempat mana? Tempat tapaweng, kan. Tempat ikan bilis mati hijau, kan? Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mama Bella. Okey, jom. Kita nak tengok pada hari ini memandangkan hari ini adalah hari, kalau saya kirakan kita telah pun berada pada penghujung topik yang saya kongsikan selama ini iaitu daripada buku Penawar Bagi Hati oleh Syekh Abdul Qadir, ulama Melayu kita. Okay. Hari ini adalah hari bab yang terakhir lah yang saya akan kongsikan. Sebelum tu saya recap, sementara kita nak tunggu rakan-rakan lain kita masuk. Semalam kita belajar apa? Semalam topik yang sangat best dan sangat relate dengan diri kita. Setiap orang telah pun ditentukan. Itulah topik semalam iaitu redha dengan qada. Redha dengan qada. Apa itu redha dengan qada? Redha ni dia bukan sekadar kita duduk diam dan kita tak, orang kata apa, kita macam pasif, berserah secara pasif. Ada berbeza berserah secara bulat kepada Allah yang betul dengan redha yang salah, dia berbeza. Okey, waalaikumsalam Puan Kamaria. Okey, saya kongsikan sedikit. Redha yang salah, yang mungkin selama ni kita terbuat. Contoh. Kita terbuat. Apa dia contoh? Redha yang salah. Contoh anak kita sakit. Okey, contoh ataupun siapa-siapalah ahli keluarga kita ke sakit. Cara redha yang salah, kita kata apa? Allah dah takdirkan dah nak buat macam mana. Biar je lah mak sakit. Kan? Biar je lah anak kita sakit. Anak kita ni dah ditakdirkan Allah untuk sakit. Tak boleh buat apa dah. Tak apalah. Biar je. Dia sakit. Tak payah ke doktor-doktor lagi dah. Kan? Ramai orang silap faham. Tapi rupa-rupanya redha yang betul adalah anak sakit. Ahli keluarga kita sakit. Macam mana langkah ataupun kita panggil apa satu langkah bagaimana untuk menjadi redha yang bergerak, bukanlah redha yang pasif, yang lemah. Kita membawa ahli keluarga kita, anak kita ke yang sakit tu, salah satunya adalah bawa ke doktor. Lain lah kalau kita doktor kan, kita boleh diagnose kan, boleh kita tengok, kita boleh scan, sakit sendi tulang. Barulah kita nak bagi ubat apa Tok Wi. Jadi kita boleh tahulah nak bagi ubat apa kan. Jadi sekarang ni kita tak tahu. So macam mana redha yang sebenar adalah bila kita tahu ahli keluarga kita sakit, kita ikhtiar, tu namanya ikhtiar tu. Bawalah pergi jumpa yang lebih pakar dalam ilmu manusia sakit ni siapa. Kalau sekarang doktor lah kan. Ilmu yang mengetahui ilmu tentang manusia sakit bahagian perubatan. Jadi jumpa dengan doktor perubatan, jangan jumpa dengan doktor kecantikan, macam tak sama kan. Tak kena. Okay, jumpa dengan doktor yang ambil perubatan. Jumpa. So, doktor akan diagnose. Dah diagnose semua, itulah kita punya usaha, langkah kita.
Kemudian barulah kita redha kepada apa yang terjadi. Okey. Ada satu yang saya nak kongsikan di sini. Okey, recap pada hari topik semalam. Bukan topik hari ni lagi sabar Kita go through sedikit untuk topik semalam. Mungkin ramai yang tak masuk hari semalam. Kita recap sedikit. Iaitulah redha ni bukanlah sekadar kita menyerah dan lemah. Ingat tu. Bukan sekadar menyerah dan lemah, tapi redha ni dia berbentuk, dia ada usaha, dia ada terima, kemudian barulah dia serahkan hasil itu kepada Allah SWT. Beza kan? Beza tak tadi dengan orang yang redha yang dia salah konsep. Dia kata tak apalah nak buat macam mana ya. Dah anak dah sakit. Kan? Anak dah sakit. Redha je lah. Tak payah ke doktor. Ni perbezaan redha yang tersalah dengan redha yang sebetulnya. Okay. Itu kemudian yang pertama saya recap. Yang kedua. Setiap ujian yang saya kongsikan semalam ada hikmahnya, cuma kemunculan hikmah itu kita tidak nampak pada kadar yang segera. Contoh, hikmah itu bukan muncul pada kadar 1 jam, 2 jam, 1 hari. Okay? Kadar kemunculan untuk menampakkan sesebuah hikmah dalam sesebuah ujian, musibah yang kita hadapi, hikmah dia tu Allahu'alam. Okay, kita tak tahu. Ada orang mungkin setahun baru nampak. Ada orang 3 tahun baru nampak. Ada orang 10 tahun. Okey? Tak sama. Tapi setiap apa yang berlaku, yakin ada hikmahnya. Okey, cuma mungkin kadar kita nak menampakkan hikmah tersebut cepat atau lambat saja. Okey, tak sama. Setiap orang tidak sama. Saya tidak kata okey, hikmah ni datangnya selepas setahun ya, ibu-ibu puan-puan, tak ada. Berbeza. Ada orang 20 tahun baru nampak. Okey, 20 tahun baru dia Allah Akbar, baru dia pandang belakang balik, dia tengok 20 tahun yang lepas apa yang berlaku dalam hidup dia. Dan dia tengok diri dia sekarang, ya Allah. Dia bersyukur. Hikmahnya apa yang terjadi 20 tahun lepas, dia bersyukur pada saat ini. Okey. Okey lagi. Nabi SAW bersabda tentang redha dengan qada adalah kebahagiaan. Marah dengan qada adalah kecelakaan. Semalam saya ada kongsi 2 perkara. Kita pilih. Kita nak redha dan gembira, satu jalan. Satu lagi jalan. Kita nak marah dan celaka. Ada 2 jalan So, ibu-ibu perempuan pilih. Nak mana? Saya nak redha dan gembira atau saya nak marah dan celaka? Okey? So, pilihlah. Kalau saya nak redha dan gembira, terima. Okay, terima dengan redha, hati yang terbuka. Apa sahaja yang Allah tentukan kepada kita, pasti ada hikmah di sebaliknya. Okay, cuma jangan kita meronta-ronta. Itu saja. Jangan kita tantrum untuk mana hikmahnya. Sabar saudara. Okay, sabar. Okay. So ada tiga amalan yang semalam saya kongsikan yang mungkin kita boleh praktikkan tentang redha dengan qada ini. Antaranya adalah teknik ubat pahit. Sakit tu dia macam seperti menelan ubat yang pahit. Setuju Okay, kemudian ada soalan yang kita tanyakan, kita ajukan kepada 3 tahun akan datang. Apa yang aku nak lihat hikmah pada saat ini? Kemudian istikharah kita jangan tinggalkan. Kita doakan, ya Allah, aku memohon petunjukmu dengan ilmumu. Ingat doa istikharah. So boleh sama-sama kita amalkan doa istikharah. Boleh? InsyaAllah. So hari ni kita nak sambung. Okay, bantu saya tap-tap skrin, tekan butang share. Boleh Okay, saya nak sambung topik yang terakhir dan hari ni kiranya kita macam sayonara lah sayonara. Sayonara dengan buku ni lah, Penawar Bagi Hati yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir. Iaitu kita berada pada bab yang terakhir. Okay, bab yang terakhir saya nak kongsikan pada hari ini. Masya Allah, tabarakallah. Diam tak diam ya. Sahabat-sahabat sekalian, diam tak diam sebenarnya kita telah pun habis sehingga 474 muka surat. Subhanallah. InsyaAllah. Habis dah ibu-ibu puan-puan. Saya nak ucapkan tahniah lah pada yang follow daripada awal sampai saat ini. Yang tak follow tu tak apalah nak buat macam mana. Yang follow, yang baru follow, tahniah. Alhamdulillah Allah rezekikan. Saya yakin ini adalah ketentuan qada daripada Allah yang memilih ibu-ibu puan-puan untuk berada di sini daripada awal sehinggalah saat ini. Okey, kita pergi kepada sifat yang dipuji yang terakhir, iaitulah tentang, sebelum saya reveal tajuk tersebut, saya nak tanya kepada ibu-ibu puan-puan sekalian.
Okay. Topik hari ni sebenarnya adalah topik yang paling tentang apa tentang yang kata yang kita sepatutnya sering mengingati. Okay, sering mengingati tapi ramai yang mengelak. Ramai yang mengelak untuk mendengar topik ini. Tapi untuk ibu perempuan yang berada di sini, jangan elakkan diri, sabar. Tunggu saya sampai selesai. Boleh Tunggu saya sampai selesai saya bicara. Jangan ambil ilmu sekerat-sekerat, nanti amal pun sekerat-sekerat jalan. Okay. So, topik pada hari ini adalah satu topik yang ramai orang elak untuk berbicara, untuk dibincangkan. Kalau tak percaya, nanti saya akan reveal tajuk tersebut dan cuba kita tengok adakah topik ini saya borak hari-hari dengan pasangan saya, dengan anak-anak saya, dengan kawan-kawan saya, dengan ibu ayah saya. Saya borak tak topik ni? Okay, kejap. So, ramai yang rasa topik ni sebenarnya dia berat. Okay, dia berat. Dia menakutkan. Apa benda ni macam apa? Berdebar-debar Cuba teka. Topik apa? Tu soalan dia. Cuba teka topik apa yang kita nak borakkan pada tengah hari ini. Topik apa yang kita nak borakkan pada tengah hari ini selama 1 jam sebagai penutup kita punya buku penawar bagi hati. Cuba teka. Cepatlah ibu-ibu. Cuba teka. Kita main teka-teki dulu. Buku topik kali ni dia memang topik yang orang selalu elak, orang selalu takut, orang selalu kalau boleh tak payah cakap lah pasal ni, kalau boleh aku tak nak dengar benda ni. Kan mungkin tak nak dengar lah benda ni. Relax hiduplah dulu. Kan. Cuba teka tajuk apa. Saya dah bagi clue dah tu. Relax lah kan. Ni cerita pasal benda ni kan. Enjoy lah dulu. Puan Fatih kata apa? Kenal diri kot. Kenal diri menarik. Okay, lagi. Puan Fatih kata mengenal diri. Okay, yang lain? Yang lain apa? Cuba teka. Tajuk apa yang saya nak cuba reveal sebentar lagi. Topik yang orang kalau boleh elak lah. Malah lah. Okay. Takutlah topik ni. Takutlah. Dan topik ni memang tak selalu diborakkan. Adakah kita jumpa kawan, kita borak kan? Cuba teka. Okay, lagi? Puan Fatih je ke yang teka? Okay, kalau macam tu tak apalah. Saya reveal lah tajuknya. Okay. Saya reveal lah tajuk dia. Ini adalah tajuk pada kali ini. Topik yang ramai orang mengelak, iaitulah mengingati mati. Terima kasih Puan Wan. Dah reveal dulu sebelum saya sebut tahniah. Puan Wan, terima kasih banyak. Inilah topik yang orang jarang borakkan. Betul tak? Setuju tak? Cuba tengok hari ni saya dah borak belum dengan jiran sebelah, dengan kawan yang saya jumpa. Saya dah borak ke tentang kematian? Cuba tanya. Kau apa khabar? Dah ready belum? Cuba tanya. Hari ni cuba kita tanya diri kita. Aku ni dah jumpa dengan siapa-siapa, jiran ke, bertembung dengan jiran ke, bertembung dengan adik-beradik ke, saudara ke kan. Aku dah cakap tak pasal ni. Cuba tanya, apa khabar kau? Dah bersedia untuk mati ke? Pernah tak? Pernah tak? Mana ada. Jarang jumpa kawan tiba-tiba tanya kan. Topik-topik mati ni mana ada. Ramai yang tak suka topik ini. Tak suka. Mana ada orang suka. Yang suka ni tengoklah berapa ketul je Allah pilih. Betul tak? So, beberapa orang saja yang Allah pilih pada tengah hari ini. Tak kisahlah siapa pun anda. Hari ini setiap orang, setiap nyawa daripada kita yang datang di sini maupun yang tak hadir di sini, semuanya akan mengalami perkara yang sama. Itulah kematian. Semua kita akan mengalami perkara yang sama. Tapi berapa ramai yang cabut lari, tak nak dengar. Betul tak? Beremang. Malah aku muda lagi weh. Relax kan. Relax tak nak dengar takut ni. Takut kan. Takut kalau lalu tepi kubur tu tutup mata. Tu dia. Sampai macam tu. Lalu tepi kubur tutup mata. Okay. So nak cakap topik ni. Topik yang tidak diborakkan setiap hari. Topik yang mungkin jadi bahan bacaan pun mungkin kurang. Setuju tak? Ada tak jadikan bahan bacaan kita hari-hari tentang kematian? Jarang. Tapi sedangkan benda ni lah yang sedang merenung, mengintai. Kematian ni merenung, mengintai kita setiap hari. Tinggal tunggu saat je kalau Allah kata, okay on, ambil dia. Ambil terus. Tanpa lewat sesaat ataupun cepat sesaat. Cepat pada masa, on time. Kalau kata nak ambil je. Okay? So hari ni kita nak prepare. Penutup pada hari ni kita nak prepare. Kematian itu satu
kepastian. Wah, memang kata kan, cuma lambat atau cepat je. Terima kasih. Terima kasih kerana berkongsi hari ini. Nampak tak? Kita ni semua akan menghadapi benda yang sama. Tapi berapa ramai orang yang tak sanggup untuk menghadapi topik ini. Kan? Oh, subhanallah. Pefatin malaikat maut ni datang tengok je hari-hari kan. Datang tengok je hari-hari. Jadi kematian itu adalah rahsia Allah. Puan Maria. Okay? Okay, sebelum saya nak go through lagi topik pada hari ini, bukanlah untuk menakut-nakutkan kita semua. Bukanlah saya nak takut-takutkan. Bukan. Kerana ini, topik pada hari ini topik yang sangat penting. Okay? Saya bukan nak menakut-nakutkan kita semua. Okay? Sebab kita nak saling mengingati saja. Boleh Kita nak saling mengingati tentang kematian. Bukanlah untuk kita buat sedih-sedih, buat takut-takut benda dengan perkara ni. Bukan Dia adalah satu perkara yang boleh membuatkan sebenarnya kita ni lebih hidup. Hati kita lebih hidup. Bayangkan kalau hari semalam kita tak dengar cerita tentang kematian. Minggu ni pun kita tak dengar tentang kematian. 2 minggu lepas pun kita tak dengar tentang kematian. Sebulan ni kita tak dengar tentang kematian. Bayangkan macam mana, apa yang berlaku dengan hati kita. Bayangkan apa yang berlaku dengan hati kita. Waalaikumsalam Puan Ramna. Okay. Alhamdulillah. Hari ini banyak kematian yang wujud. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Puan Ramna. Hari ini saja Puan Ramna. Nampak berapa ramai orang. Puan Ramna dah terima berita. Bayangkan kalau kita 1 minggu ni dah tak ada. Bulan ni tak ada. Bila lalu je topik-topik kan. Bicara tentang kematian. Kita pula cabut lari. Allah kan. Nak bagi tahu hati kita ni. Hati yang duduk tahap doktor. Tang keras tu bang. Macam mana nak lembutkannya Okay, bukan nak takutkan tapi kita ni nak menjadikan hidup kita hati kita lebih hidup kita lebih fokus, hidup kita lebih tenang untuk kita menjalani hari-hari kita. Bukan kerana untuk menakut-nakutkan lalu kita tak berbuat apa. Okey, kenapa kita perlu sering mengingati mati? Cuba jawab. Cuba kita fikirkan sama-sama. Kenapa inilah persoalannya. Kenapa kena ingat mati? Sebab apa? Sebab apa? Cuba jawab. Dengan perkataan sendiri, apa yang kita faham? Kenapa kena ingat mati ni? Kematian bukan menakutkan, tapi membuatkan hati kita istiqamah. Terima kasih Puan Hamimah. Okay, sebab apa? Kalau saya tanyalah dengan ibu-ibu puan-puan sekalian, bila last kita betul-betul sedar bahawa hari ini mungkin hari terakhir kita? Bila kita sedar benda tu? Minggu ni ke, minggu lepas ke, bulan lepas ke, tahun lepas ke? Pulang dalam keadaan fitrah, Puan Fatin kata Kenapa kita perlu mengingati mati? Puan Fatin kata, pulang dalam keadaan fitrah, dalam keadaan yang awal, dalam keadaan yang suci, dalam keadaan yang orang kata fitrah ni asal. Yang asal. Okay. So, bila last kita nak betul-betul sedar bahawa hari ini mungkin hari terakhir kita. Nak cakapnya mungkin hari terakhir kita adalah hari ini. Bukan nak menakutkan, tetapi hakikatnya memang kita tak tahu pun bila. Setuju tak? Hakikatnya kita tak tahu bila tarikh kematian tersebut, kerana itu adalah rahsia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, dalam buku Penawar Bagi Hati ni, Syekh ada terangkan tentang mengingat kematian ini dengan jelas iaitu mengingat mati adalah kelakuan yang dipuji. Subhanallah. Kelakuan yang dipuji bukan kelakuan yang menyebabkan anxiety. Saya ulang semula. Mengingati mati itu adalah kelakuan yang dipuji. Puan Fadlun, selamat datang. Saya ulang semula. Mengingat mati ini adalah kelakuan yang dipuji. Bukanlah satu kelakuan yang menyebabkan anxiety, depress, stres. Boleh jelas Tidak ada nak dikatakan bahawa, jangan ingat mati nanti stres kau, depress semua segala anxiety kau semua datang. Tetapi dia adalah satu kelakuan yang dipuji, malah dituntut oleh syarak. Masya Allah. Ingat mati adalah kelakuan yang dipuji dan dia ada 2 faedah yang besar. Siapa nak tahu? Komen nak. Ada 2 faedah besar bila mana kita mengingat kepada kematian. Yang pertama. Sedia, get ready, tulis nota.
Yang pertama, menambah dan memperbanyakkan amal ibadah kita. Once, bila kita ingat kematian, every day, cakap, ya Allah, hari ni mungkin hari terakhir aku. Apa yang kita akan buat? Hari ni kita akan buat the best. Setuju tak ibu-ibu tuan-tuan? Setuju tak? Kalau hari-hari kita set dalam kepala kita, set dalam minda kita, hari ni adalah hari terakhir saya dalam hidup ini. Bila kita fikir macam tu, bukanlah kena faham. Takut nanti kan salah faham nanti. Jangan cabut dulu, sabar. Jangan cabut lagi. Kalau tersalah faham, nanti ramai orang kata dia nak mengakhiri hidup dia hari ni. Beza Beza tak saya sebut? Beza kan? Kita tanam dalam diri kita. Kita ingatkan diri kita. Today is our last day. So kita akan buat the best. Bukanlah kita hari ni aku nak mengakhiri hidup aku. Jangan. Tu dah lain dah jadinya. Okay? Nanti lepas ni keluar daripada sini, ramai pula yang buat keputusan lain. Nanti orang tanya, kau ni dapat, kenapa buat keputusan macam ni? Saya dengar daripada dakwah digital center, dia kata kita kena, awak ni salah dengar ni kan. Doktor masuk juga dalam ni. Okay? Awak salah dengar ni. Penggambaran kata, andai kita sentiasa ingat mati, maka kita akan upgrade ibadah. Okay? Puan Ramna cakap, mengingati mati, sekurang-kurangnya penghujung hayat kita dalam keadaan yang baik. Okay, betul. Sebab ia adalah satu kelakuan yang dipuji, bukannya yang dikeji. Bukannya anxiety datang, depress datang, stres datang. Okay, so boleh nampak kelakuan apa? Kelakuan yang dipuji. Okay, so tadi saya nak kongsikan ada 2 faedah besar. Yang pertama, bila mana kita mengingat kepada kematian, kita akan berusaha untuk menambah, memperbaiki, memperbanyakkan amal ibadah kita. Sebab apa? Sebab kita ni semua beriman kepada hari akhirat. Saya yakin. Sebab apa kita boleh prepare? Sebab kita beriman dengan hari akhirat. Kerana hari akhirat nanti, kita perlukan bekalan yang sangat banyak. Kerana perjalanan di akhirat lebih panjang daripada perjalanan di dunia ini. Jadi that's why kita semua ni nak prepare betul-betul. Apa bekal yang saya nak bawa untuk akhirat saya? Sebab kita ni, kalau siapa yang beriman kepada hari akhirat, dia yakin, dia tahu bekalan aku tak cukup ni. Jadi dia gandakan bekalan dia. Setuju tak? Dia akan memperbanyakkan, dia gandakan, dia elokkan amal ibadah dia. Sebab dia nak prepare bekal apa dia nak bawa. Ni kalau silap-silap, kalau habis lah contohlah bekal daripada Johor nak balik ke Kuala Lumpur, bawa asam podeh. Bawa asam podeh satu bekas je. Okay? Bergerak sampai ke Melaka dah makan. Habislah asam pedas. Habis sekali makan sampai ke Melaka. Sampai ke perjalanan nak diteruskan sampai ke Kuala Lumpur. Tak cukup. Tak cukup. Kita dah lapar dah. Kan? So, bayangkan bila mana perjalanan kita di akhirat nanti, bekalan kita banyak habis. Okay? Banyak habis. Itu banyak habis apa? Sebab orang ni tuntut, engkau dulu buat aku kan. Habis, ambil pahala kita bagi kat dia. Datang lagi orang tuntut, engkau itu gini, gitu, gini. Ambil lagi pahala kita bagi kat dia. Lala kita ni tinggal apa? Kita muflis. Na'udzubillah min zalik. Muflis kita. So bayangkan, amal ibadah ciput. Kan? Ciput. Ciput kan? Semua ada. Datang pula ke akhirat nanti, orang yang tuntut kepada kita. Kau kat dunia, kau buat aku gitu, gini. Mari sini. Ambil pahala. Kan? Makin lama pahala kita makin kurang. Makin lama makin kurang. Berbondong-bondong, berboyong-boyong, berboyot-boyot semua. Orang nak tuntut kat kita. Ibu-ibu, tuan-tuan. Berboyong, berboyot, berbondong. Semua ada. Semua datang kat kita. Ni muka ni. Muka ni. Aku nak minta dengan dia. Habis kita muflis. That's why. Sebab tu kalau mana kita ni mengingat kepada kematian, menyebabkan itulah kelebihan yang paling besar. Satu, perbuatan itu dipuji. Kita ingat kematian. Kedua, kita menggandakan amal ibadah kita. Kita perbaiki amal ibadah kita. Kan? Okay, yang kedua. Apa faedah yang terbesar bila mana kita mengingat kepada kematian adalah kita mengurangkan angan-angan yang melalaikan kita kat dunia. Mengurangkan angan-angan dunia yang melalaikan. Kat sini mungkin ada lagi lah kot angan-angan mak jenin ke, angan-angan pak jenin ke ya. Okay, mungkin ada lah. Okay. So bila mana kita ingat kematian, kita akan cut angan-angan mak jenin kita.
angan-angan pak jenin, wak jenin, semualah. Okay, kita akan kurangkan. Kenapa tu kat luar gedang-gendung ni. Okay, so kita akan kurangkan kita punya angan-angan di dunia. Okay, angan-angan kita besar lah. Besar. Nak apa? Kita besar, nak rumah besar, nak emas besar. Betul tak? Nak handbag besar. Lagi, nak kasut besar. Kan? Sekurang-kurangnya dapat menyebut syahadah. Itulah kalau boleh. At the end, orang kata apa, nafas sebelum nak keluarnya roh di badan kita, itulah perkataan yang kita nak sebut. Kalimah thayyibah. La ilaha illallah. Okay. So faedahnya adalah ada dua. Satu, menyebabkan kita memperbaiki, memperbanyak, mempergandakan amal ibadah kita. Kedua, menyebabkan kita boleh menyekat, kita stop angan-angan dunia yang banyak gelap, yang banyak melalaikan kita. Kita tengok satu hadis Nabi menjelaskan tentang perbanyakkan mengingati perkara yang melenyapkan kelazatan, iaitulah kematian. Sesungguhnya seseorang itu tidak akan berada dalam keadaan banyak angan-angan, melainkan ia mengurangkan daripada mengingatinya. Dan mati itu juga tidak akan disebut pada ketika seseorang itu sedikit amal ibadahnya, melainkan dengan cara memperbanyakkan amal ibadahnya. Nabi kata apa? Perbanyakkan mengingati perkara yang boleh melenyapkan kelazatan. Kelazatan apa? Kematian. Waalaikumsalam kakak adik. Kakak adik apa khabar? Dan hadis yang sangat power ni, Nabi cakap apa? Nabi pernah ditanya, orang yang beriman yang mana lebih bijak? Orang beriman yang mana lebih bijak? Nabi ditanya, orang beriman yang mana lebih bijak? Baginda berkata, iaitu orang yang lebih banyak ingat mati. So, kalau kita tanya dengan kawan kita, kita tengok kawan kita, dia lebih bijak ke tak lebih bijak, kita tanya soalan pada diri kita, siapa orang yang lebih bijak? Nabi cakap di sini apa? Orang yang banyak ingat mati. So, kita tengok diri kita, aku ni bijak ke tak bijak? Kalau kita adalah orang yang banyak mengingati mati, setiap hari ingat, tergolong insya-Allah, mudah-mudahan kita tergolong dalam hadis Nabi ni, kita termasuk orang yang lebih bijak, iaitu orang yang lebih banyak mengingati mati. Orang yang paling baik dalam kalangan kamu adalah mereka yang bersedia pada perkara yang selepasnya. Selepasnya, mereka itu adalah orang-orang yang paling bijak. Masya Allah. Ibu-ibu, tuan-tuan, orang yang paling bijak ni, dia bukanlah orang yang paling banyak harta, orang yang paling pandai datangkan sale untuk company, orang yang paling pandai belajar, orang yang paling tinggi peringkat pendidikan dia, orang yang paling bijak dalam bisnes dia. Bukan, tuan-tuan. Bukan. Orang yang paling bijak, Nabi sebutkan, adalah orang yang lebih banyak mengingati mati. Bukan orang yang paling tinggi pangkatnya pun bukan. Orang yang paling disanjungi pun bukan. Okay? Tapi orang yang paling banyak ingat mati ialah dia bersedia pada perkara selepasnya. Ibu-ibu, tuan-tuan, kalau perkara selepas dunia ni apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ibunda. Perkara selepas dunia ni apa? Selepas dunia akhirat kan? Kematian selepas kita dah hidup adalah mati kan? Lepas kita hidup ni, kita mati kan? Itulah selepas tu. Selepas hidup tu, kita sedang prepare. Orang yang paling bijak dari kalangan kamu adalah dia bersedia pada perkara yang selepasnya ni. Yang duduk sini ni. Yang kematian ni. Dia prepare banyak kat kematian. Itulah yang dipanggil orang yang bijak. Okay? So contoh, saya bagi contoh. Nak contoh tak? Nak contoh tak? Komen nak? Bismillah. Komen nak? Siapa nak contoh? Saya nak bagi contoh yang relevan, sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai seorang wanita. Okay? Ibu-ibu, puan-puan yang dirahmati Allah SWT. Kita scroll media sosial, TikTok berjam-jam. Kena lagi Tengok video yang sia-sia. Tengok video joget lagi. Tengok video trend lagi. Tengok video slow-mo lagi. Okay? Apa lagi Puan Ramna? Puan Fatin?
Lebih-lebih lagi, kita dah remaja ni, semuanya menuju ke akhirat. Kita dah remaja, nampak Puan Ramlah kata. Kita dah remaja ni, dah nak menuju ke akhirat dah ni. Okay, saya nak bagi tu contoh yang lebih deep Puan Fatin. Kita ni, scroll media sosial berjam-jam. Tengok video yang sia-sia. Tapi kalau kita ingat mati, kita akan tanya, kalaulah aku mati hari ni, adakah cara aku ni, aku gunakan masa yang Allah bagi ni, yang Allah pinjamkan ni, adakah cara ni cara terbaik aku dah gunakan? Cikgu ni, remaja campur sikit purba tu dia. Bukan remaja milenial bukan remaja purba. Purba tambah sikit, purba kala. Okay. Purba kala tambah lagi Mesopotamia. Kan? Tambah lagi zaman batu. Okay. Jauh sangat tu. Okay. So, kalau kita ni benda yang relevan untuk mengingatkan kita, untuk jadikan kita orang yang bijak, tanya diri kita. Kalaulah Allah ambil nyawa aku pada hari ni, adakah ini cara yang terbaik aku gunakan masa yang Allah bagi ni? Adakah ini cara terbaik aku yang telah aku buat the best hari ni? Okay, yang kedua, contoh, kita marah-marah dengan pasangan, dengan anak-anak kita. Contoh. Tapi kalau kita ingat mati, kita akan tanya, kalaulah aku marah ni, pertengkaran antara aku dengan pasangan, dengan anak-anak ni kan, kalaulah ini kali terakhir, adakah aku nak tinggalkan kenangan tersebut macam tu, lepas tu aku meninggal? Contohlah hari tu hari terakhir kita. Tapi sebelum kita meninggal tu, kita tinggalkan dengan pertengkaran, kegaduhan ke, kemarahan. Kalau kita orang yang ingat mati, kita akan fikir, kalaulah hari ni hari terakhir aku, adakah aku nak tinggalkan kenangan anak pasangan ni dalam keadaan bertelingkar, dalam keadaan marah, bergaduh. Kan kita mula akan fikir macam tu. Setuju tak? Okey, seterusnya. Kalaulah kita ni malas, contoh, malas baca apa? Malas solat awal waktu, malas nak baca Quran. Okey, kalaulah kita ni orang yang ingat kepada kematian, kita akan fikir. Kita akan tanya kepada diri kita, apa yang aku nak bawa nanti bila aku menghadap Allah, kalau ini adalah saat terakhir aku. Okay. So, hari ni saya nak ajak kita semua untuk prepare kepala otak kita ni, minta maaf guna bahasa tu, kita nak prepare minda kita to be a minda akhirat. Minda apa? Komen kat bawah. Minda akhirat. Minda akhirat ni, bila dia nak do something, dia akan fikir, benda ni bagus tak bagus? Elok tak elok? Kalau hari ni hari terakhir aku, adakah ni aku nak tinggalkan? Okay. Sedar diri itu mahal. Puan Fatin kata. Okay. So kita nak prepare diri kita ni. Benda ni apa-apa saja yang sebelum kita nak melakukan, contohlah kan, nak melakukan kelakuan ataupun perbuatan atau pekerjaan yang mungkin bagi kita ada dua perkara. Satu perkara kebaikan, satu perkara yang kejahatan lah. Kan? Ada dua kan pilihan kan? Okey, kalau kita buat baik, baca Quran, solat, sunat, puasa, sedekah, buat baik, tolong mak, ni semua yang kebaikan ni tak ada masalah. Yang ni. Yang kejahatan ni. Kan? Yang kejahatan ni, fikir dulu. Ni kalau aku tengking suami ke, kan, tengking anak ke, kan, marah mak ke kan. Fikir yang ni. Kalau lah hari ni hari terakhir aku, takkan aku tinggalkan kenangan ni kan. Maknanya macam bawa dosa je ni. So fikir. Kita sempat untuk pause lah orang kata kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Syeri, Puan Ramnah, tinggalkan kata-kata yang jadi ingatan di hati. Masya Allah. Sebut perkataan yang baik. Okay? So, rakan-rakan, puan-puan, ibu-ibu sekalian, topik pada hari ini bukanlah untuk menjadikan kita lebih anxiety, depressed, stress. Bukan Saya bukan nak mengajak untuk kita jadi depressed. No. Topik pada hari ini sangat mahal dan saya yakin kita tak borakkan dia lagi pada hari ini dengan orang lain. Setuju tak? Siapa dekat sini daripada pagi tadi sampai saat ini dia dah borak dah? Saya dah. Tadi pagi saya telefon mak saya tanya, Mak, apa khabar mak? Dah ingat mati ke belum? Siapa dah call mak dia, tanya, Mak dah ingat mati ke belum? Tak ada kan? Topik ni jarang diborak.
bukan jadi perbualan harian kita. So hari ni kita nak borak kan? Setuju So hari ni jom kita borak sama-sama benda yang jarang diborakkan. So sebenarnya dekat rumah dakwah digital center ni adalah saya suka borak benda yang kita tak selalu borak. Okay, so kalau siapa yang nak topik-topik yang tak selalu diborakkan dengan kawan-kawan, duduk kat sini, kita borak sama-sama. Kita borak sama-sama. Boleh ke boleh? Kita borak sama-sama, okay? So, topik ni memang jarang diborak. Jadi, topik yang jarang diborak. Dan topik ni bukanlah untuk menakut-nakutkan kita. Dan bukanlah untuk menjadikan kita semua depressed, anxiety, stress, Malah, perbuatan ini, saya ulang balik. Perbuatan mengingati mati ini adalah satu perbuatan yang dipuji. Saya ulang perbuatan yang dipuji. Bukan yang dikeji, tetapi dipuji. Okay, get ready. Kita nak masuk slot check-in hati kita yang paling mahal dalam sesi saya selama 1 jam ni. Saya ada buat satu sesi yang dinamakan check-in hati. Okay, check-in hati ni sangat penting. Dia seumpama kita sedang refleksi, bermuhasabah untuk diri kita. Ingat lagi? Umar kata apa? Sayyidina Umar kata apa? Hisab diri kamu sebelum kamu dihisab di akhirat kelak. Jadi hari ini, pada tengah hari ini, ibu-ibu, tuan-puan bersama dengan saya untuk kita sama-sama hisab. Itulah muhasabah. Sama-sama. Get ready? Siapa nak komen nak? Siapa nak check in hati dia muhasabah pada hari ini? Kita nak tengok. Adakah hati saya, diri saya selama ni lalai daripada mengingati mati? Kita nak check in hati kita. Kita nak tengok, adakah kita ni orang yang lalai daripada mengingati mati? Okay? So get ready Kita ada lebih kurang macam biasalah 5 soalan. Saya tak buat banyak soalan. 5 saja. Dan 5 soalan ini, setiap satu soalan saya akan baca perlahan-lahan dan saya akan ulang lebih kurang dalam 2 atau 3 kali. Dan saya mungkin akan explain sikit kepada soalan tersebut. Sekiranya soalan tersebut terkena dengan diri kita, ibu-ibu, tuan-puan, sila simpan nombor magic number tersebut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zack. Get ready semua, bagi fokus sebentar saja slot muhasabah tahniah untuk yang masuk pada tengah hari ini. Anda insan bertuah, Allah pilih masuk pada tepat waktunya, iaitu slot yang sangat mahal. Saya bawakan di Dakwah Digital Center, tidak ada di mana-mana, hanya di sini saya bawakan slot check-in hati. Okay, slot check-in hati. Okay, jom. Ada 5 soalan. Saya akan baca satu persatu. Sekiranya nombor pertama terkena dengan diri kita, sila simpan nombor tersebut. Simpan 1. Kalau saya baca nombor 2, terkena lagi, simpan 2. Nombor 3, terkena lagi, simpan. Okay? So, kita kiranya macam simpan-simpan magic number lah ni. Boleh? Get ready? Kalau ada pen dengan buku, silakan tulis. Tapi kalau tak ada, gunakanlah kekuatan minda masing-masing. Kekuatan minda yang Allah berikan, sila gunakan. Okay, kalau kurang kuat katanya, okay, bolehlah tulis. Get ready, get ready. 1, 2, 3. Soalan pertama. Tengok diri sendiri. Jangan tengok orang lain. Tengok diri sendiri, okay? Soalan pertama. Ada tak dalam diri kita ni, bila hari-hari yang berlalu dan kita rasa hidup ni masih panjang je. Rasa macam panjang hidup. Hidup lagi. Okay? Selalu fikir, nantilah. Ada masa lagi untuk buat kebaikan ataupun taubat. Nanti pencen lah nanti. Siapa dia fikir macam tu? Sekejap. Kalau nak buat taubat ke nanti dululah. Pencen nanti baru buat. Nak sedekah nanti dulu. Solat sunat. Pencen lah nanti. Apa? Baca Quran. Baca Quran pun pencen. Pencen. Okay, siapa yang dia rasa hari-hari yang dia lalui, dia rasa macam panjang je. Dan dia selalu fikir macam tu. Nantilah. Dia selalu fikir apa? Nantilah baca Quran, nantilah solat sunat, nantilah ganti puasa, nantilah sedekah, nantilah segala-galanya nanti. Nantilah solat, sebab tu solat ujung-ujung. Nanti semua dia guna perkataan nanti. Siapa terkena nombor 1, simpan. Boleh? Sudah? Okey, saya pergi nombor 2. Okey, kalau terkena simpan. Nombor 2. Kita lebih banyak merancang untuk kehidupan di dunia kita berbanding kita merancang untuk akhirat kita. Soalan nombor 2, get ready. Saya ulang balik. Kita ni terlalu banyak preparation tentang kehidupan dunia kita, tetapi untuk kehidupan akhirat sikit je kita buat. Kalau yang kedua,
Kalau yang kedua ada, tolong tanda nombor 2. Okey. Alhamdulillah saya terlepas. Oh, Masya Allah. Terlepas soalan ke ataupun kedua-dua soalan tadi saya berlepas diri dah. Kiranya saya kosong lah. 0.5 lagi. Okey. 0.5 Masya Allah. Tahniah. Okey. Kalau ada, siapa ada, simpan nombor 2. Okey, nombor 3. Kita pergi nombor 3. Nombor 3, bila ada berita kematian orang lain, kita rasa sedih sekejap je. Terlepas banyak, Masya Allah, Puan Safia. Baru masuk. Tak apa, it's okay. Nanti kita recap sikit. Okay? Soalan yang ketiga, bila ada kematian orang lain, kita ni nak kata rasa sedih tu, sedih sekejap ataupun langsung tak sedih. Tapi lepas tu, kita sambung kehidupan kita macam biasa tanpa ada perubahan dalam hati kita, dalam diri kita. Tak ada. No change. Dengar je kematian, tapi kan, gitu-gitu je. Esok enjoy seperti biasa. Nak katanya esok TikTok balik. Kan. Esok buat trend balik. Sedih sekejap je Puan Fadlun. Nak katanya insaf tu sekejap je. Lepas tu esok tengoklah dia naik video trend dia berjoget-joget. Bukan main. Sambung lagi. Nak katanya sekejap je. Buat macam pura-pura sikit lah. Sedih. Maknanya berita kematian tadi tu tidak menjadikan diri dia berubah. Insya Allah. Rupanya pergi dah kawan baik aku ni. Pergi dah. Aku ni sama umur kot dengan dia. Tapi dia pergi dulu daripada aku. Bila orang yang ingat mati, bila dia tengok kematian, dia akan ubah diri dia. Tapi ni tak. Yang nombor 3 ni, dia bila ada berita kematian, dia rasa sedih sekejap. Tapi lepas tu dia hidup macam biasa balik lah. Maksudnya dia buatlah perkara yang sebelum ni tidak membuat dia boleh berubah. Okay, boleh yang ketiga. Okay, yang keempat lah. Kita pergi yang keempat. Ada perkara-perkara yang kita tahu perlu diselesaikan sebelum mati. Tapi, okay, contoh. Ada perkara-perkara yang kita perlu selesaikan sebelum kita mati. Contohnya minta maaf dengan orang kan. Selama ni kan asyik duk mendengki dengan orang tu kan. Lagi duk sakit hati dengan orang tu. Lagi duk mengumpat orang tu. Lagi duk mencerca, memaki. Macam-macam buat dengan someone, dengan orang lain. Ada benda yang belum settle sebelum kita mati. Contohnya macam minta maaf tadi. Lagi bayar hutang. Lagi perbaiki hubungan. Tapi kita tangguh. Okay. Yang keempat. Okay. Ada perkara yang kita tahu kita perlu settlekan sebelum mati. Contoh aku nak kena minta maaf lah dekat dia ni. Okay. Kemudian aku ada hutang dengan dia ni. Aku kena. Sebab hutang ni kalau ikutkan sebenarnya membuatkan kita tidur tak lena kan. Tapi itulah kalau kita tengok tidur-tidur kita malam ni sebelum-sebelum ni macam lena sangat ni. Okay, macam tak ada hutang ni. Okay. Tidur-tidur sebelum ni macam lena sangat ni. Seolah-olah macam tak ada hutang. So hutang jangan lupa. Hutang dengan manusia tetap kena bayar. Walaupun kita meninggal, kita tetap terikat dengan hutang kepada manusia. Dia tak bebas Dia bukan kata, kau dah meninggal maknanya bila siapa yang meninggal hutang dia semua settle. No. Melainkan dia punya pewaris bantu untuk settlekan. Okay. Contoh, si mati ni ada hutang. So dia punya pewaris kan, waris dia kata apa? Okay, siapa ni ibu saya ada hutang dengan siapa-siapa, boleh bagi tahu, jumpa saya settlekan. Okay, saya settlekan. Okay, yang kelima yang terakhir. Sebelum kita menutup sesi pada hari ini, Masya Allah, tabarakallah, sekejap je, yang ke-12. Yang kelima, rasa kehidupan dunia ini terlalu penting dan besar, sampai akhirat rasa seperti sesuatu yang jauh dan tidak nyata. Siapa rasa macam tu? Tulis nombor 5. Nombor 5 apa? Dia rasa kehidupan dunia ni terasa terlalu apa? Dunia ni terlalu penting bagi dia dan terlalu besar. Sampaikan akhirat tu dia rasa macam jauhnya lah, macam belum lagi lah. Kan, macam belum lagi. Contoh umur dia 30. Okay, kita ambil lah tolak umur Nabi 60 lebih, 63 kan. Tolak umur 30, dalam 30 lebih dia hidup kan. So dia nampak macam jauh lagi lah 30 tahun tu. Nak tunggu pencen, nak tunggu, kan dia nampak macam jauh lagi tu. Sabar.
belum mati lagi. Okay. So simpan nombor 5 dan selesailah ke-5 soalan untuk check-in hati kita pada tengah hari ini. Ibu-ibu, tuan-puan, sila bagi markah untuk diri sendiri. Masya Allah. Puan Sherry dah tulis dah. 2/5. Okay, yang lain macam mana? Yang lain jangan sedih. Alah, 5/5 lah. Okay. Jangan sedih. 5/5 full mark pula tu. Dia ingat dapat A+ kan. Rupanya silap lah. Soalan ni soalan yang terbalik. Bukan soalan yang positif. Dia soalan yang untuk check diri kita. Ya, rupanya alamak, dalam list tadi ada 2 lah dalam diri saya. Okay. So Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Yang pertama sekali, Allah bagi peluang untuk kita sedar diri kita. Nombor 2, Kak Siti tanya. Kak Siti nombor 2 yang tertinggal. Okay, nombor 2. Saya patah balik. Nombor 2, kita lebih banyak merancang untuk kehidupan berbanding kita rancang untuk akhirat kita. Okay, nombor 2. Ada lagi yang nak saya repeat soalan untuk check-in hati? Ada 5 soalan. Okay, ada 5 soalan. Kak Siti minta saya ulang nombor 2. Puan Kalsum, tahniah, Alhamdulillah. Nombor 1. 1/5. 3/5. It's okay. Okay, it's okay. Jangan sedih, jangan melalak. Okay, ini waktu muhasabah. Nama pun muhasabah kan. Ada 5/5 sekalipun. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih. Ini adalah saat Allah dah aturkan, Allah takdirkan kita jumpa dekat sini, masuk dalam sesi slot check-in hati. Okay, Masya Allah Zaid. Semua doakan untuk saya semua. Jangan sedih Zaid. Okay, jangan sedih. Walaupun full mark. Okay, walaupun full mark. Saya nak bagi tahu, inilah titik langkah untuk kita berubah daripada saat hari ini. Macam mana nak motivate diri untuk berubah? Masya Allah, terbaik soalan ni. Kak Siti boleh tak tunggu sekejap? Kita akan tengok di hujung. Mungkin ada soalan bagaimana untuk kita motivate diri kita untuk berubah. InsyaAllah. Okay, baik. Hari ini Alhamdulillah kita sedang menuntut ilmu. Mudah-mudahan ini adalah permulaan untuk kita keluar daripada kelalaian Z. Boleh Okay. So nobody wrong, tak ada siapa dekat sini salah. Kita semua pendosa, kita semua hari-hari buat dosa, Kita semua manusia, bukan malaikat. Kita semua ada buat salah, kita semua ada buat silap. Kita tak full, kita orang kata apa, tak ada 0/5, Mungkin ada 1, 2, 3, 4, 5 sekalipun. It's okay. It's okay, just terima. Okay, ya Allah, aku sedar ya Allah. Rupanya aku ni banyak dunia daripada akhirat. Tapi Alhamdulillah, beruntungnya dapat masuk pada majlis ilmu yang topiknya borak tentang kematian. At least aku dapat dah something lepas ni untuk aku prepare. Betul tak? Orang yang dah meninggal, makin hari makin jauh ingatannya. Orang hidup makin dekat kematian. Puan Kamaria, ada rezeki untuk mengubah lagi kita. Okay. So kita nak tengok apakah dalil-dalil daripada Al-Quran dan juga hadis yang boleh mengajar kita mengingat tentang kematian. Hadis dan dalil inilah yang boleh memotivasikan diri kita untuk berubah. Soalan kepada Kak Siti. Good question. Dekat dengan kematian dah. Okay. Kita semua sama. Kita ni semua tak ada pun kata saya ni jauh lagi daripada kematian sebab saya muda. Puan Fadu mungkin lah Puan Fadu ni dah nak dekat dah dengan kematian sebab nampak macam dah berusia dah ni. Tidak. Kita semua ni sama. Status kita adalah status dekat dengan kematian. Dekat. Betul tak? Siapa dekat sini, dia boleh jamin dia hidup hari esok. Komen sikit. Sekali dia pun komen. Saya. Okay, saya tanya. Kenapa saya? Kenapa? Oh, bagus ya Puan. Dapat hidup esok Ya, sebab hari tu saya jumpa doktor. Doktor cakap, saya boleh hidup lagi 3 bulan. Masya Allah. Puan, kenapa Puan? Saya ada kanser tumor. Allah. Doktor kata saya ada 3 bulan je lagi. Tapi don't worry. Tu rahsia Allah. Doktor bagi possibility saja. Possibility. Not fact. Bukan fakta kau mati 3 bulan lagi. No, kau boleh hidup sampai 3 bulan je. No, ada orang survive kanser lebih daripada 3 bulan. Sampai 3 tahun, 13 tahun lagi dia hidup. Setuju tak? Nak katanya rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Walaupun dia cancer survivor tau. Kan doktor kata saya 3 bulan je lagi. Macam mana ni?
Bayangkan, kalaulah kita ni seperti cancer survivor tadi tu, doktor dah kata 3 bulan. Macam mana kita buat? Macam mana kita bertindak pada hari-hari kita sangat berbeza dengan orang yang tak ada date kematian. Tak ada dalam kepala dia. Memang kita tak ada date kematian. Tapi tengok orang yang ada cancer survive. Cancer tadi kan. Doktor kata 3 bulan. 3 bulan dia pulun. Setuju tak? 3 bulan tu dia pulun betul-betul. Sebab dia tahu, aku tak tahulah ni antara 3 bulan ngam-ngam ataupun kurang. Setuju? Ataupun kurang daripada 3 bulan tu mungkin aku dah tak ada dah dekat dunia ni. Jadi dia bersungguh-sungguh dengan 3 bulan tu. Kan? Jadi macam tu lah, kita pun sama. Janganlah kita nak tunggu ada kanser baru kita nak bersungguh-sungguh. Setuju? Jangan tunggu ada kanser. Jangan tunggu ada penyakit tu, penyakit ni. Baru nak tunggu doktor kata awak ada lagi 2 bulan puan tuan. Ada 2 bulan je lagi ni. Jaga hayat. Janganlah tunggu yang tu kan. Tak payah tunggu yang tu. Daripada sekarang dah boleh buat dah. Okay, jom kita tengok. Apakah dalil yang Nabi ajar kepada kita tentang kematian so that kita lebih motivate diri kita ni hari-hari. Okay. Yang pertama, dalil yang pertama yang saya nak kongsikan, hadis yang sangat menginsafi diri kita. Okay. Iaitulah daripada hadis daripada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar. Sekejap, saya buka dulu hadis ni. Okay, hadis tentang jadilah kamu di dunia ini seolah-olah kamu orang yang asing ataupun orang yang hanya singgah dalam sebuah perjalanan. Jadilah kamu orang yang asing ataupun orang yang hanya singgah dalam sebuah perjalanan. Kemudian Umar berkata, apabila kamu berada di petang, jangan kamu tunggu pada waktu pagi. Apabila kamu berada pada waktu pagi, jangan kamu tunggu pada waktu petang. Okay, jangan kamu tunggu. Ambillah masa sihatmu sebelum masa kamu sakit dan masa hidupmu sebelum kematianmu. Jadi sahabat-sahabat, ibu-ibu, puan-puan sekalian, bayangkan kita dalam perjalanan yang jauh dan kita singgah di sebuah hotel. Jadi kita dalam sebuah perjalanan yang sangat jauh, kita singgah sekejap je dekat sebuah hotel tersebut. Kita tidak akan beli perabot yang mahal. Setuju tak ibu-ibu, puan-puan? Kita singgah kat hotel, contoh, kita nak bermalam sekejap je. Adakah kita beli perabot, kerusi, sofa, almari, bawa ke hotel tu? Siapa buat macam tu? Nanti pihak hotel kata, puan, kenapa puan beli perabot masuk dekat hotel bilik kami ni? Kat bilik kami dah ada dah perabot. Tak ada yang puan tu kata, saya tak boleh tengok perabot dekat dalam bilik tu. Saya tak boleh tengok warna tu. Saya suka warna ni, jadi saya akan beli warna ni. Tak ada kan? Lain macam puan ni. Kaya dia level lain tu. Okay. Sampai belikan sofa kat hotel sebab macam seolah-olah memang dah nak duduk situ. Tak ada kan? Kita menyinggah. Seperti mana kita duduk kat hotel, tidur 1 malam, 2 malam. Lepas tu kita dah check out kan? Nah, dia duduk dekat hotel sampai beli sofa, beli kabinet, dapur, kursi meja makan. Tu dia, beli TV segala benda semua dia beli. Mesin basuh. Macam nak berumah dah dekat situ kan, kat hotel tu. Tak kan? Kita tidak akan beli perabot mahal untuk bilik hotel tu. Setuju tak? Dan kita juga tidak akan renovate pun bilik hotel tu. Siapa dekat sini datang hotel, tiba-tiba dia renovate. Puan-puan, kenapa renovate bilik ni puan? Lah, saya tak suka bentuk macam ni. Mana ada. Suka-suka hati kan nak buat kan? Wah, memang kata apa? Kita semua tak sempurna. Jentik hati untuk berubah ke jalan yang lebih baik. Jentik sikit hati kita. Orang nak hotel tempat singgah je. Mana ada kau nak duduk situ? Sibuk nak pergi renovate, beli katil sendiri, beli perabot sendiri kan? Singgah je. Kan tempat orang tu, bukan tempat kita. Kita tahu hanya nak singgah sahaja. So, ibu-ibu, puan-puan, samalah. Lebih kurang macam dunia ni lah. Kita ni duduk singgah sekejap je. Okay? Kita duduk singgah sekejap je. Ya, saya faham walaupun kita belilah perabot. Kita beli dah. Dapur, mesin basuh kat rumah kita ni ada dah. Tapi nak bagi tahu, singgah je. Okay? Singgah je. Macam sewa lah. Lebih kurang macam sewa lah. Kita sewa je rumah ni.
Bukannya kita duduk selamanya. Betul tak? Kalau orang sewa. Orang sewa ni, dia duduk sekejap je kan. Macam hotel tadi lah. Kita check in untuk semalam 2 malam je. Lepas tu kita check out dah. Kan? Okay, kita tengok definisi orang yang berakal. Okay, definisi orang yang berakal. Orang yang berakal adalah orang yang menghitung dirinya dan beramal untuk perkara yang datang selepas kematian. Okay. Ambil yang perlu sahaja kat dunia ni. Yang tak perlu jangan ambil. Okay. Hadis dalil yang ketiga. Satu hadis yang sangat pendek tetapi kuat juga, iaitu memadailah dengan kematian itu. Okay. Memadailah dengan kematian itu memberikan pengajaran. Ayat yang sangat pendek tapi sangat dalam. Maksudnya di sini, hadis di sini, kematian sudah cukup untuk mengajar kita tentang apa yang penting dalam hidup. Benda yang penting, yang tak penting tak payahlah. Kita perlu, tak perlulah macam kita tak perlulah musibah lain. Kita hanya perlu ingat mati saja. Tak perlulah kita macam nak kena kanser dulu kan. Cukuplah kematian itu sebagai peringatan kita. Setuju tak yang tadi saya bagi contoh? Takkan kita nak tunggu ada kanser, ada sakit kronik, ada sakit 3 serangkai, barulah kita nak berubah, sedar. Cukuplah sekadar kematian itu sudah mengingatkan diri kita. Okay. Okay, lagi apakah yang boleh memotivasikan diri kita? Iaitulah dengan ziarah kubur sebagai cara untuk ingat mati. Ataupun sekiranya bukan ziarah, kita kan kadang-kadang sometimes kita lalu di sebelah kawasan yang ada di tepi kubur. Kan? Lalu kan? So Rasulullah SAW bersabda, ziarahilah kamu kubur itu kerana ia memperingatkan kamu kepada kematian. Hadis riwayat Muslim. Dan dalam hadis lain pun ada, dahulu aku melarangmu daripada menziarahi kubur. Maka ziarahilah kamu pada masa yang akan datang kerana ia boleh menjadikan kamu zuhud di dunia dan memperingati akhirat. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim. Okay, boleh? So sekarang kita nak masuk pada segmen yang terakhir sebelum saya melabuhkan tirai di sini, iaitulah amalan praktikal. Apakah bahagian praktikal, perkara praktikal yang boleh kita lakukan supaya kita mendapat petunjuk dan tidak lalai daripada mengingati mati? Dan kita ni always bersedia di pagi hari, hatta pagi dan petang tu always get ready. Tak perlulah kita nak tunggu petang, tak perlu kita nak tunggu pagi. Kalau kita berada pada waktu pagi, tak perlu tunggu waktu petang. Bila kita berada pada waktu petang, kita tak perlu tunggu waktu pagi. Okay, kerana kematian sentiasa mengingatkan diri kita. Kalau kita ingat mati, kita always get prepared kan, dengan amal kebaikan. Kita tidak mudah untuk bertanggung, insyaAllah. Okay, rutin yang pertama yang boleh kita sama-sama praktiskan. Bantu saya dulu tap screen dan tekan butang share buat kali terakhir. Buat kali terakhir macam sedih sangat ni buat kali terakhir ni. Bukan. InsyaAllah kita jumpa lagi lah nanti. Dengan izin Allah kita dapat temu lagi untuk hari esok. Tapi untuk for the last moment hari ni lah, kita dah nak tutup dah live kita ni. So bantu saya keep on tap screen dan juga tekan butang share. Kita nak tengok praktikal apa yang boleh kita lakukan, iaitulah pada pagi hari. Pada pagi hari, mungkin esok pagilah. InsyaAllah rezekikan kita panjang umur esok pagi. Benda yang boleh kita praktiskan adalah bangun saja pagi. Apa yang kita buat? Mulakan hari kita dengan soalan seperti mana Muaz bin Jabal pernah berkata sesuatu yang sangat mendalam. Aku tidak akan melangkah walau satu langkah pun melainkan aku merasakan yang aku tidak sempat untuk langkahan yang seterusnya. Kematian terlalu hampir. Cuba amalkan perkara ini setiap hari. Apa dia? Selepas solat subuh, kita duduk sebentar, sekejap je. Ambillah masa dalam 5 minit macam tu. 2-3 minit ke 5 minit, bawah 5 minit je. Kita mungkin boleh tanyakan pada diri kita. Duduk sebentar, kita tanya pada diri kita. Kalaulah hari ini hari terakhir aku, apa yang paling penting untuk aku buat hari ini? Ataupun bangun pagi kan. Bangun pagi duduk sekejap kan. Okay, gosok-gosok mata, baca doa, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kita buang. Okay, ngantuk-ngantuk di mata tu kita buang. Kita baca doa bangun tidur. Boleh juga kalau tak nak selepas solat subuh,
selepas bangun tu pun boleh duduk sekejap kan, sambil kita fikir, hari ni aku nak buat apa? Tanya pada diri kita, kalau hari ni hari yang terakhir, apa yang aku nak buat? Yang paling terbaik aku nak buat. Okay? Kemudian, tanya lagi pada diri kita, apa yang amalan yang selama ni aku tangguhkan yang patutnya aku kena mulakan dah hari ni? Yang selama ni aku tangguh-tangguh. Contoh, mungkin baca Quran, tangguh-tangguh. Mungkin sedekah, bertangguh-tangguh. Mungkin apa saja kebaikan yang kita tangguhkan selama ini, buat hari ini. Buat hari ini. Okay. Perkara yang saya sebutkan ini bukanlah untuk menakutkan kita. Okay. Tetapi sebenarnya menjadikan kita lebih fokus pada hari tersebut. Setuju tak? Di mana kita hidup bermatlamat. Okey, hari ni saya nak buat ni, saya nak buat ni, saya buat ni. Kan bermatlamat. Setuju tak? Okay? Setuju kan? Bermatlamat lebih jelas. Okay? Okay, boleh. Yang seterusnya, amalan yang boleh kita praktiskan sama-sama, selesaikan perkara yang tertunggak. Selesaikan. Sebelum kita meninggal dunia, pasti ada perkara yang tertunggak yang perlu kita settlekan. Okay, mungkin kita boleh buat notes, buat nota, buat catatan. Tulis perkara. Tulis beberapa perkara. Perkara pertama, siapa yang saya perlu minta maaf sebelum saya meninggal? Kan? Siapa sebenarnya? Dan aku akan lakukan perkara tersebut dalam masa terdekat. Yang seterusnya, hutang. Okay, senaraikan hutang. Mungkin sebelum ni tak ada senaraikan hutang lagi kan? Okay? Senaraikan hutang. Kalau macam saya letak dalam sebuah buku. Saya pun ada hutang, bukan tak ada hutang. Okay? Saya pun berhutang. Jadi saya senaraikan dalam sebuah buku. Tapi buku tu bukan buku yang orang kata apa, jangan sehelai kertas. Lepas tu pergi selit kat mana-mana. Tak. Tulis proper dalam sebuah buku. Tulis. Okay. Pertama, siapa orang yang saya nak minta maaf kan? Saya sebelumnya ada ni. Okay. Kemudian yang kedua, apa hutang-hutang saya? Ni, hutang dengan mama. Okay. Saya tulis hutang mama saya berapa. Kan? Hutang dengan mak sendiri. Hutang dengan kakak, hutang dengan adik. Tulis. Hutang dengan pasangan ke. Tulis. Okay. Kemudian yang ketiga, satu amalan yang saya nak mulakan hari ini, yang akan menjadi amalan terakhir kalaulah saya dipanggil pada hari ini, malam ini. Ini adalah amalan yang saya nak lakukan. Okay. So, jangan biarkan perkara ini dalam kepala kita. Kalau boleh, tulislah. Ibu-ibu, puan-puan, silakan tulis. Okay, silakan tulis. Sebab kita tak tahu bila masa. Setuju tak? Contoh, kalau sebelum kita meninggal ni, kita ada harta. Kan kita kena tulis kan? Betul tak? Kita kena tulis, get ready. Okay, ni mak nak bagi ni kat sini. Mak nak bagi yang ni kat sini. Tulis. Okay? Jangan kita kata, alah tak payahlah, anak-anak aku ni baik-baik, tak berebut harta, anak masing-masing dah ada harta. Bukan. Kita masih hidup, memang. Cuma kita dah meninggal. Yang baik-baik tu semua kadang-kadang berebut juga. Kan, kita ni manusia boleh jadi gelap mata dengan adik-beradik kan. Settle kan. Kalau kita ada harta, kalau ada hibah, dah mudah lah kan, sebab dah ada, orang kata apa, ada satu agensi yang wakil yang tolong bantu urus. Betul tak? Kan, bantu urus. Okay, ni kalau awak meninggal, awak ada hibah ni kepada ahli keluarga awak. Dah settle lah, dah jelas. Hibah. Okay, hati kita berbolak-balik, sifat berbolak-balik kan. Walaupun kita ni kata, taklah, kita adik-beradik sehati sejiwa. Kan? Allahu'alam, kita tak tahu. Kita tahu apa yang akan berlaku di masa akan datang. Kita berdoa mudah-mudahan perkara itu tidak berlaku. Okay? Tapi bukan semuanya, bukan contoh kita ada berapa, 10 adik-beradik, 10 ni berhati malaikat. Tak, kita semua hati manusia. Berbolak-balik. Okay? Okay, kemudian apa lagi yang boleh kita pelajari pada hari ini? Cara praktis lah. Mungkin tu yang tadi saya boleh kongsikan. Terpulang kepada ibu-ibu, puan-puan, nak buat apa? Telefon mak ke, telefon kawan ke. Okay. Nak minta maaf pada mak ke, minta maaf pada kawan ke, kan? Jangan tiba-tiba nanti minta maaf pada kawan kata, kau ni dah kenapa ni? Biasa orang nak minta maaf ni macam dah tak lama. Ya, memang. Aku pun tak tahu bila aku hidup. Kan? Betul tak? Kita tak tahu bila aku lama lagi. Aku tak tahu esok aku ada ke, Sabtu ada. Itu pasti. Tapi tak apalah, aku minta maaf dulu. Kan? Kalau aku tak ada, at least aku dah minta maaf. Kan? Aku dah minta maaf. Okay? So, begitu. Kita punya penutup pada hari ini. Masya Allah, tabarakallah. Kita dah pun selesai buku Penawar Bagi Hati.
Berjumlah 474 muka surat. Ibu-ibu puan-puan, kita telah khatam buku ini. Masya Allah, tabarakallah, tahniah. Terima kasih yang sudi follow daripada siri awal sehingga pada siri yang terakhir hari ini. Kita akan sambung kitab lain pada hari esok. Okey, kalau nak tahu, sila join jam 11.30 hari. Okey, selama 1 jam di Dakwah Digital Center. Jangan lupa tap-tap screen. Untuk ibu-ibu, para wanita sahaja, saya nak ajak untuk para wanita sahaja temui saya dalam seminar Healing with Quran Sabtu Ahad ini. Okey, secara online sahaja dekat rumah. Kita belajar jam 5 pagi sehingga 5.45 pagi. Bila? Nanti boleh buka dekat profil kami. Ada satu link. Tekan link tersebut. Okay, tapi kalau susah sangat, macam cerewet sangat, ambil nombor telefon kat atas ni. Boleh ambil nombor telefon kat atas. Nanti contact. Cakap, admin, saya nak daftar seminar Healing with Quran. Tolong saya. Okay. Nanti dia hantarlah link untuk pendaftaran. Boleh dah nak habis dah story. Sorry, suami call tadi. It's okay. Ingatkan dan nak telefon suami nak minta maaf terbalik pula saya baca. Baru dia cakap, lepas ni senaraikan siapa-siapa insan yang kita nak minta maaf. Boleh. So Alhamdulillah, kita recap sikit. Pertama, mengingati mati adalah dituntut oleh syarak dan perbuatan yang dipuji. So silakan untuk mengingati mati saat ini dan seterusnya, insyaAllah. Okay, jangan takut. Jangan kata ingat mati tu menambahkan anxiety, depresi, stres. No. Okay, dia adalah perbuatan yang dipuji oleh dan dituntut oleh syarak. Yang kedua, orang yang paling bijak apa dia? Adalah orang yang paling banyak ingat mati dan orang yang bersedia untuknya. Okay, yang ketiga, kematian mengajar kita untuk hidup kita lebih fokus sebenarnya. Untuk hidup lebih fokus, lebih bermakna dan kita tidak mudah buang masa. Okay, dan yang terakhir, 3 amalan yang boleh kita lakukan apabila kita bangun pagi, tanya pada diri kita. Soalan yang saya dah bantu di awal tadi. Boleh Boleh? Sebelum tidur, jadikan satu amalan, minta maaf. Betul? Minta maaf dan memaafkan. Saya tambah lagi. Itulah perkara yang perlu kita lakukan sebelum kita tidur, iaitu maafkan kesilapan, kesalahan sesiapa sahaja, tidak kira orang yang pernah mengkhianati ataupun menikami, akan mencurangi, kan? Apa sahaja kesalahan orang, manusia kepada kita, kita maafkan. Tak kisah siapa sekalipun dia. Okay? Tambah lagi, sebelum tidur, minta maaf dan memaafkan. Allahu'alam. Terima kasih semua ibu-ibu, puan-puan yang sudi menghabiskan masa, meluangkan masa sehingga pada saat ini. Saya doakan apa yang kita lalui selama ini, Allah berkati, Allah rahmati dan mendapat manfaat daripada sesi yang dikongsikan selama ini. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi. Saya minta maaf ada terkasar bahasa, kurang bicara. Allahu a'lam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.